Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Menjadi tanda tanya hari ini ialah sejauh mana kebolehtahanan Menteri Besar di Negeri Sembilan yang baharu itu. Sejauh mana stabilnya kerajaan yang telah dibentuk oleh pimpinan UMNO dan juga gabungan dengan PAS Perikatan Nasional. Hari ini kita dikejutkan dengan satu laporan terkini di Negeri Sembilan bahawa Tok Jalal tidak hadir ketika pemasyuran Menteri Besar yang baru dan sehingga kini beliau seakan-akan lenyap, hilang dan tidak berkata apa-apa. Dalam satu laporan menyatakan tidak hadir adalah adakah Tok Jalal boikot angkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketiadaan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pertang Datuk Seri Jalaluddin alias pada istiadat perlantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan hari ini mencetuskan persoalan. Memandangkan beliau sebelum ini disebut-sebut sebagai antara calon Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu. Bahkan salah satu sebab tercetusnya pilihan raya awal di Negeri Sembilan kerana apa yang disebut sebagai percaturan politik oleh Tok Jalal. Tuan-tuan dan puan-puan, mengulas perkara itu, Menteri Besar yang baharu Datuk Ismail Lasim menegaskan tiada isu di sebalik ketiadaan atau ketidakhadiran beberapa adun termasuk Jalaluddin, sebaliknya menyifatkan ia berpunca daripada notis jemputan yang dihantar pada saat akhir. Ada hal latu, kata beliau, saya pun hari ini tidur pun tak cukup lagi. Jemputan dibuat oleh pejabat setiausaha kerajaan negeri, jemput semua, kata beliau. Cuma mungkin notisnya agak pendek, jemputan pula dihantar sekitar pukul 4 pagi. Jadi pagi ini mungkin sudah ada komitmen lain, katanya kepada pemberita. Terdahulu pemerhatian mendapati beberapa kerusi yang dihaskan untuk adun tidak dipenuhi, termasuk Jalaluddin dan adun Lenggang Datuk Muhammad Asna Amin yang turut dikaitkan sebagai antara nama yang disebut sebelum ini bagi mengisi jawatan Menteri Besar. Ismail bagaimanapun menepis sebarang tanggapan negatif berhubung ketidakhadiran mereka dan menegaskan semua adun telah menerima jemputan daripada pejabat setiausaha kerajaan negeri. Terdahulu, Ismail Lasim mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang ke-12 di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Persoalan timbul sekali lagi, berapa lamakah Datuk Ismail Lasim mampu bertahan di dalam kemelut gelombang politik yang tidak ada ketentuan di Negeri Sembilan itu? Adakah beliau benar diboikot? Adakah beliau benar-benar tidak mempunyai harapan untuk meneruskan jawatan sebagai Menteri Besar? Baru angkat sumpah sudah ada pelbagai kemelut yang timbul. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang panas berkait politik dan perkembangan semasa di Malaysia, izinkan dulu saya untuk berkongsikan kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan. Imun badan kita adalah seperti sekumpulan askar yang bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila askar-askar yang ada dalam tubuh badan kita itu menjadi kuat, menjadi seimbang dan bijaksana, semua jenis penyakit boleh dihapuskan dan boleh dihalau daripada terus membiak dan menduduki tubuh badan kita.
Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Cepat dapatkannya untuk kesejahteraan hidup Anda. Mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk membantu memulihkan kesihatan Anda. Cepat dapatkannya, kau jangan tangguh-tangguh lagi. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Baru angkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan, sudah ada kabar angin yang tak elok berlaku di Negeri Sembilan. Menurut laporan di sebuah akhbar tempatan, menyatakan bahwa kerusi adun banyak kosong mungkin sebab notis singkat. Sewaktu Ismail mengangkat sumpah selaku Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru di Istana Besar Seri menanti hari ini, kelihatan kerusi di kawasan tersebut atau kerusi di tempat beliau mengangkat sumpah nampaknya kosong. Sehingga timbul spekulasi kabar angin mengatakan kononnya Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru ini telah pun diboikot oleh sekumpulan pemimpin adun daripada Barisan Nasional UMNO yang kecewa. Kumpulan mereka tidak layak atau tidak menjadi kumpulan yang diangkat sebagai Menteri Besar baru di Negeri Sembilan. Menarik, bukan? Bagaimana ini boleh berlaku? Baru hari pertama dah ada konflik seperti ini. Menarik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baru hari pertama ambil alih kerajaan, beberapa kerusi yang dihaskan kepada adun tidak dipenuhi. Termasuk dua calon Menteri Besar Negeri Sembilan, yaitu Adun Pertang, Datuk Seri Jalaluddin Alias, dan Adun Lenggang, Datuk Muhammad Asna Amin. Di mana mereka pergi? Menurut komen daripada Ismail, Menteri Besar Negeri Sembilan ini, beliau kata mungkin mereka diberi dengan notis yang terlalu pendek atau mereka ada komitmen yang lain di luar. Jika inilah alasan mereka tidak hadir ketika angkat sumpah ini satu perkara yang memang tidak boleh diterima langsung. Mengapa kalau di tempat lain mereka bersungguh-sungguh datang, lewat malam pun datang angkat sumpah. Tapi bagaimana pula dengan kemenangan 2/3 ini mereka seakan-akan tidak mengambil berat. Tidak mengambil berat upacara angkat sumpah ini. Bukankah ini sesuatu perkara yang tidak boleh diterima? Apa punya alasan sehingga datang dengan tempo notis pendek kononnya? Sedangkan ini perkara yang paling muktamad atau paling kritikal yang perlu mereka hadir. Kalau alasan mempunyai komitmen lain, inilah yang paling tak boleh terima langsung. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, majlis angkat sumpah yang begini hebat, besar, gah, yang perlu mereka hadir pun tak hadir. Apakan pula nanti dalam mesyuarat-mesyuarat yang tertentu. Adakah ini petanda bahawa akan ada konflik yang akan berterusan di Negeri Sembilan? Adakah ini petanda bahawa Menteri Besar Negeri Sembilan ini akan diganti tidak lama lagi? Akan ada perubahan-perubahan Menteri Besar dalam masa yang terdekat. Kerana perbuatan begini memang mengejutkan ramai orang serta membuatkan rakyat Negeri Sembilan mungkin kecewa dengan apa yang sedang berlaku. Perebutan kuasa masih berterusan. Boikot memboikot masih lagi kelihatan. Menarik, hari pertama ambil alih kerajaan, angkat sumpah, tetapi kerusi yang dihaskan kepada adun tidak dipenuhi, termasuk dua calon Menteri Besar Negeri Sembilan, yaitu Adun Pertang, Datuk Seri Jalaluddin Alias, dan Adun Lenggang, Datuk Muhammad Asna Amin. Jumpa lagi. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah.
Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.